Pernah tak korang jumpa kawan korang yang sangat rendah diri dan tak menonjol, walaupun dia sebenarnya sudah berstatus jutawan? Sampaikan korang tertanya-tanya, diorang buat bisnes apa sampai kaya macam tu? Kalau korang nak tahu, sebenarnya ada jutawan senyap dekat Malaysia ni, tapi diorang ni handle bisnes yang agak low profile. So dalam video ni, Bros Duit nak share 5 bisnes boring yang dimiliki jutawan senyap. Perniagaan-perniagaan ni memang nampak bosan, tapi diorang ni yang steady print duit. Yang penting, kena ada keazaman yang tinggi untuk berjaya dan bijak rebut peluang. So apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, jual jerami padi. Jerami padi mungkin nampak macam benda tak ada nilai. Tapi kalau korang tengok dari sudut bisnes, benda ni sebenarnya ada potensi buat duit. Malaysia hasilkan lebih 2.2 juta tan jerami padi setiap tahun, tapi kebanyakannya terbuang macam tu saja. Padahal, jerami ni boleh dijual untuk makanan ternakan, baja organik, atau bahan bakar biojisim. Untuk pengetahuan korang, market sekarang 1 tan sisa jerami padi boleh dijual dalam harga RM450. Salah satu pasaran besar untuk jerami padi ni adalah penternakan. Lembu, kambing, dan kuda boleh makan jerami ni, terutama bila musim kering dan rumput segar susah nak dapat. Dengan ramai petani mula beralih ke pertanian organik, jerami padi makin laku sebagai bahan baja kompos semula jadi. Bukan setakat dalam negara, jerami padi ni ada permintaan dari luar juga. And dah pun syarikat tempatan yang buat duit dengan ekspor jerami dalam bentuk bel ke luar negara. Ini bukti yang bisnes ni memang ada masa depan. Dari segi modal, bisnes ni tak perlukan pelaburan besar kalau mula kecil-kecilan. Boleh beli terus dari petani dengan harga murah, kumpul, dan jual pada penternak atau kilang pemprosesan. Yang penting, kena ada network dengan orang dalam industri dan faham permintaan pasaran. Kesimpulannya, bisnes jerami padi ni persaingan masih rendah sebab ramai yang tak nampak peluang ni. Kadang-kadang, benda yang orang anggap sampah tu, kalau kena cara boleh buat duit senyap-senyap. Jerami padi ni contoh bisnes boring yang steady buat duit, dan kalau buat dengan betul, boleh buat korang jadi jutawan tanpa orang sedar. Nombor 2, pembekal dan pemasangan lantai. Kalau korang masuk mana-mana bangunan, benda pertama yang korang pijak mesti lantaikan. Tapi ramai tak perasan, industri pemasangan dan pembekalan lantai ni sebenarnya lubuk duit yang boleh buat korang kaya senyap-senyap. Dari lantai kayu, vinil ke lantai jubin, permintaan sentiasa ada sebab setiap bangunan memerlukan lantai yang kukuh dan tahan lama. Apa yang buat bisnes ni masyhur? Pertama, margin untung dia boleh tahan besar. Kos bahan mentah macam jubin atau vinil tak terlalu mahal kalau beli dalam kuantiti besar dari supplier, tapi harga pemasangan boleh charge tinggi, terutama untuk projek komersial atau korporat. Contohnya, pemasangan lantai kayu premium untuk rumah mewah boleh cecah berpuluh ribu ringgit. Kalau korang ada tim pemasang yang cekap dan boleh bagi servis berkualiti, pelanggan sanggup bayar lebih untuk kerja yang kemas dan tahan lama. Kedua, pasaran bisnes ni luas gila. Dari rumah baru, pejabat, hotel, shopping mall, semua perlukan lantai. Bila ekonomi berkembang dan makin banyak projek hartanah naik, makin banyak demand untuk lantai. Jadi, bisnes ni bukan jenis bermusim. Selain buat pemasangan, korang boleh diversify income dengan jadi pembekal lantai. Buka kedai jual jubin, vinil, parquet atau lantai epoksi, lepas tu offer sekali servis pemasangan. Dengan cara ni, korang bukan je buat duit dari jual bahan, tapi boleh untung lagi dari charge pemasangan. Disebabkan ramai orang malas nak cari kontraktor asing-asing, korang boleh juga offer package all-in-one, dari jual material sampai pemasangan terus. Charge pemasangan biasanya 2 ke 5 ringgit sekaki persegi, tapi kalau jual lantai sekali, margin untung boleh cecah 30 ke 50% per projek. Bila korang ada tim pemasangan sendiri, lebih mudah kawal kualiti dan masa kerja. Kesimpulannya, bisnes pembekalan dan pemasangan lantai ni memang nampak bosan, tapi steady buat duit. Yang penting, kena rajin buat networking dengan kontraktor, pemaju, dan pemilik bangunan. Siapa tahu mungkin korang boleh jadi jutawan senyap dengan bisnes lantai ni. Nombor 3, spesialis repair lori dan kenderaan berat. Bisnes spesialis repair lori ni nampak macam kerja kotor dan leceh, tapi kalau korang faham permintaan dia, ini sebenarnya lubuk duit yang ramai tak perasan. Lori ni tulang belakang ekonomi. Tanpa lori, barang tak sampai ke kedai, kilang tak dapat stop, dan projek pembinaan boleh terbengkalai. Masalahnya, lori ni lasak gila dan selalu rosak sebab beban berat, perjalanan jauh, dan jalan tak rata. Jadi, setiap hari mesti ada syarikat lori yang perlukan servis pembaikan, dari tukar brake sampai overhaul enjin. Kalau korang boleh jadi pakar dalam bidang ni, pelanggan akan datang cari korang tanpa henti. Demand untuk repair lori ni memang steady sebab kebanyakan syarikat pengangkutan lebih rela baiki lori lama daripada beli lori baru yang harga boleh cecah ratusan ribu. Kalau bengkel biasa fokus kepada repair kereta,
korang pula boleh fokus pada lori berat, trailer, dan prime mover yang lebih mahal dan untung besar. Dalam bisnes ni, keuntungan datang dari kos servis dan alat ganti. Contohnya, tukar clutch lori boleh charge RM3,000 ke atas, overhaul engine boleh cecah RM20,000 dan tukar sistem brake boleh bawa masuk RM5,000 satu kerja. Kalau korang dapat 10 pelanggan sebulan dengan servis besar-besaran, dah boleh cecah ratusan ribu ringgit sebulan. Lagi banyak lori yang korang boleh handle, lagi tinggi keuntungan. Korang juga boleh target kontrak dengan syarikat besar yang ada puluhan lori untuk diservis setiap bulan. Kesimpulannya, bisnes repair lori ni mungkin tak nampak glamour, tapi kalau buat dengan betul, ini antara bisnes terbaik untuk jadi jutawan senyap. Nombor 4, pembekal telur. Telur adalah salah satu makanan asas yang permintaannya tak pernah turun. Dari rumah ke rumah, restoran, hotel, catering, sampai ke kilang makanan, semua perlukan telur setiap hari. Tak kira ekonomi tengah naik atau jatuh, orang tetap makan telur sebab murah, berkhasiat, dan boleh guna dalam macam-macam jenis masakan. Itu sebabnya bisnes ni steady dan boleh jana pendapatan yang konsisten. Kelebihan jadi pembekal telur ni adalah korang boleh buat untung dari volume jualan. Biasanya harga sebiji telur mungkin nampak kecil, tapi kalau korang supply dalam kuantiti besar, kiraan untung jadi menarik. Sebagai contoh, kalau satu tray ada 30 biji, dan satu pelanggan beli 100 tray sehari, dah 3,000 biji telur terjual. Selain jual terus ke peruncit, korang juga boleh jadi pembekal tetap untuk syarikat besar dan hotel. Biasanya, diorang perlukan telur dalam jumlah yang banyak dan secara konsisten. Kalau dapat deal dengan kilang yang buat produk berasaskan telur macam roti, kek, atau mayo, lagi masyuk. Untuk tambah nilai dalam bisnes ni, korang juga boleh fokus pada telur organik atau telur ayam kampung yang boleh dijual dengan harga premium. Kalau ada modal lebih, boleh invest dalam sistem penghantaran sendiri supaya tak perlu bergantung pada pihak ketiga. Bila ada kontrol dari segi logistik, lagi mudah untuk jaga stok dan kepuasan pelanggan. Pendek kata, bisnes pembekalan telur ni memang nampak macam tak glamour, tapi duit dia memang padu. Yang penting, kena ada networking dengan supplier dan pelanggan yang konsisten. Kalau korang nak bisnes yang stabil, low risk, dan ada permintaan sepanjang tahun, bisnes telur ni memang pilihan terbaik untuk jadi jutawan senyap. Nombor 5, pembekal kayu palet. Kayu palet ni nampak macam benda biasa, tapi demand dia sangat tinggi sebab hampir semua industri guna. Dari kilang, gudang, syarikat ekspor, sampai ke syarikat e-commerce. Setiap hari barang kena angkut, kena susun, kena hantar, dan semua ni guna palet. Paling menarik, banyak syarikat lebih suka beli palet daripada buat sendiri, sebab nak jimat kos dan fokus pada bisnes mereka. Jadi, kalau korang pandai masuk dalam industri ni, memang boleh buat duit masyuk. Untung dalam bisnes ni datang dari palet baru dan palet terpakai. Palet baru boleh jual dalam 20 ke 80 ringgit satu unit, bergantung pada jenis kayu dan saiz. Kalau korang dapat supply ke kilang besar atau syarikat ekspor yang perlukan ratusan hingga ribuan palet setiap bulan, seorang pelanggan J boleh bagi income 5-6 angka sebulan. Nak mula bisnes ni pun tak susah sangat. Korang boleh start dengan cari supplier kayu murah atau beli palet terpakai dalam kuantiti kecil, repair balik dan jual. Kalau tak ada tempat sendiri, boleh guna kawasan rumah atau sewa store kecil dulu. Bila bisnes dah berkembang, boleh set up kilang sendiri dan ambil lebih banyak pekerja untuk hasilkan palet dalam kuantiti besar. Marketing dalam bisnes ni lebih kepada networking dan B2B. Korang kena connect dengan syarikat logistik, kilang, gudang, dan syarikat ekspor sebab mereka memang perlukan palet setiap masa. Gunakan website, Google Ads, dan LinkedIn untuk cari pelanggan besar. Lagi satu trik, kalau korang boleh bagi harga lebih murah dan supply secara konsisten, pelanggan akan repeat order setiap bulan. Kalau korang nak bisnes yang boleh grow jadi jutawan senyap tanpa perlu hype, ini salah satu pilihan terbaik. Alright guys, itu dia 5 bisnes boring yang biasa dimiliki jutawan senyap. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile itulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.